Dia tanya kita pula. Okey, hari ni kita nak buat ayam kurma telur emas. Okey, mula-mula tumbuk kasar bawang besar, akar ketumbar, halia dan bawang putih. Cepat kan? Lepas tu kita tumis rempah 4 sekawan, sedikit daun pandan dengan daun kari. Masuk sekali bahan yang kita dah tumbuk tadi. So kita perlu 3 sudu besar rempah kurma. Masukkan sikit air. Masuk lagi air. Dah 2 kali rempah kita pecah minyak. Masukkan sebiji bawang besar. Sementara tu Pak Long nak recommend periuk daripada brand Red Chef ni. Ada 2 jenis saiz. Yang Pak Long punya 24cm sesuai untuk family besar. Handle pemegang dia ada cover silikon, jadi senang kita nak alih. Mudah sangat. Material daripada batu seramik jenis non-stick. Jadi boleh dapatkan dekat beg kuning Pak Long. Okey, sekarang kita nak rebus 3 biji telur. Dalam 9 minit macam tu dah siap kupas goreng. Okey, rempah kita pun dah pecah minyak cantik. Masukkan ayam, masukkan ubi. Okey, ayam dah separuh masak. Kita masukkan asam keping, melaka, daun seledri, cili. Tambahkan sikit air. Okey, tutup periuk kita kejap. Dah masak ni, kita bubuh sikit santan. Rasakan dengan garam. Last sekali kita masuk 1 sudu besar kerisik. Tunggu dalam 5 minit macam tu sebelum kita masukkan telur yang kita dah goreng tadi, tomato dan hiaskan dengan daun ketumbar. Dah siap. Hidangkan lauk ni dengan nasi panas-panas. Dia punya rasa kurma, berlemak santan dia memang secukup rasa. Boleh tambah selera kita. Jom kita tanya Mak Long, tengok macam mana pergi dia. Korang nak rasa?